Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambung blog kita jauh lah. Sebelum ni bersihkan lain. Sekarang kita di Markas Taklim wa Tarbiyah Pondok Bandar Hilir. Apa tu? Telui Tua Sik Kedah. Ni kita nak pergi jumpa Panjang. Panjang apa nama Panjang? Panjang Nan. Panjang Nan. Panjang Nan. Ni Ustaz Sufi ni. Untuk herba insya-Allah. Jadi kita nak belajar ataupun nak mengenali herba-herba ni, antara yang pakar dalam herba lah, orang tua lama. Insya-Allah. Jom kita nak pergi ke rumah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita dah sampai rumah Panjang. Assalamualaikum. Pokok tas. Orang buat tongkat, tak kayu tas ni. Daun macam manggis dia punya tas. Bunga dia bukan nona, bunga nona. Buah nona, bunga dia. Oh, ini Bunga dia macam bunga nona. Buah nona kan? Tak ada nona. Ni dia punya. Ni bunga dia. Bunga. Yang dia orang ambil selalu dia punya tongkat ni lah. Ke yang ni boleh guna tak? Kalau tas betina tu dia warna lain Ada putih. Ini hitam. Oh, dia boleh tengok. Oh, ni kena. Ini nama Haji Samad. Apa? Haji Samad. Pokok Haji Samad. Khasiatnya? Campur sambal saja. Sambal sayur. Assalamualaikum. Ya, Allah. Ya. Okey. Alhamdulillah. Ini menantu cikgu Sani. Kembali. Saya Kita jumpa dah ni. Mereka kata ni tahu. Dulu dah meninggal kali ni. Oh ngajak ngaling kan dia? Dah meninggal. Oh niaga. Dia saya tu meninggal tu ni. Dia buka kedai di Bukit Panjang tu. masa zaman tu kapal punya. Zaman tu zaman itu dia. Kendi. Saya kerja dengan Pak Haji Ismail, arwah. Dah ada di mai radik kan. Pokok kancing baju tu. Mana? Baju ambil. Ni kancing baju. Khasiat dia apa ni? Dia boleh cuma mana dah ni tempat. Angin orang tenaga. Keliling ni pun 20 ni. Keliling rumah. Saya ni orang panggil Pak Nan ikut nama cik lah. Nama Cik Nan. Nama betul Cik Nan. Cik Nan bin Mihat nama betul, tapi orang panggil Pak Nyang Nan lah. Panjang Nan. Mak mertua pun panggil Pak Nyang Nan, pak mertua pun panggil Pak Nyang Nan. Jadi mak mertua pun tak tahu nama pasal yang sebenar, nama nantu yang sebenar apa, dia tak panggil Pak Nyang, tak tahu dia tu. Nama Pak Nyang lah. Lekat Panjang. Dekat. Saya ni kalau kategori adik-beradik kenal tang Pak Nyang lah. Dia punya Sugalu. Kenal tang Pak Nyang. Pak Nyang, Pak Su itulah, tapi kita tak Pak Nyang. Jadi dia Pak Nyang hari kita ni dia kekal. Nombor 3 tu. Nombor 3 lah. Nombor 3. Kita ni kalau ikut Pak Nyang nombor 3 noh. Nombor 3. Pak Ngah, Pak Long, Pak Ngah, Panjang. Salah ikut. Tapi kita ni bukan nombor 3 dah ni, saja depa panggil aku. Bukan nombor 3 dah. Asal. Kadang panggil Pak Nyang tu kan sampai lah ni lah dalam, walau di dalam bidang herba pun orang mencari tu dia kata pergi Pak Nyang. Dia tak tahu nama kita yang sebenarnya. Tengah tu dia mai tanya, dia kata nama apa? Saya kata nama Cik Nan saya ni. Tu yang depa tulis Pak Nyang Nan tu. Kadang macam Pak Nyang ni pun bukanlah pandai sangat bagian herba ni, cuma dulu ni lapis dulu tahu sajalah, lapis Pak Nyang ni kalau dia lahir tahun 39.
Oh, Pak Nyang lahir tahun 39. Ya, Umur lah 86 muda lagi. 68 dah kira. Nah, 68 nah, lu dah kata okey lah, ada yang muda lagi lah. Mudah sangat. Muda. Oh, tak ada ubat. Lepas pada tu. Oh, tu. Kita pun masa tu memang kerja tak ada. Pasal saya ni nak mengaji pandai-pandai pun tak ada lah. Cuma yang duk dengan tok. Kan dia masalah herba yang tok duk buat tu. Boleh kita mewarisi hak dia lah. Tapi hak tok ni bahagian perempuan saja. Tok ni. Oh, tok perempuan lah. Pasal tok bidan. Tok bidan. Tok kita ni tok bidan. Mana tak herba perempuan ni dah pandai lah. Perempuan ada penyakit seguguk, ubat apa, penyakit putih, ubat apa, ada pantang, ubat apa macam tu lah. Lepas pada tu, bila dia tak ada tu, tak ada pelapis. Kita ya. Kita pun cabut. Bini sampai kerja kebetulan bini kita beranak. Pergi cabut bagi bini kita makan. Orang dulu kalau beranak orang bakat mai tengok lah. Ni tak mai tengok dah dulu orang beranak penuh tang-tang. Bakat mai tengok. Lepas tu tanya makan ubat di mana macam tu lah dulu ni. Dia tak cabut ke diri ada dah. Dia tu tak apa nak dia tak anak aku nak beranak lah tu bang cabut poyok. Asal daripada situ lah. Cabut luar rumah ha. Ha? Cabut. Sambung abang tu luar rumah ha. Ambil kat luar rumah. Tak. Dia pergi bukit ke lah. Oh, pergi bukit juga. Bukit ke. Lepas pada tu era tahun 60. Pak Nyang dah ada anak seorang. Tahun 60. Umur berapa? 30 lebih. 30 lebih tu lah. Pak Nyang nikah pun nikah muda. Umur 17 ada bini dah. Umur 17 ada bini dah. Ada bini dah. Umur 21 ada 2 bini dah. 21 dah bini dah. 2 bini. 31 3. Lepas tu main sampai umur 40 lebih ni 3 bini. 3 bini lah ni. Tuan meninggal dah. Yang tinggal yang ni dia pun tak apa nak tegas mana dia lutut jadi lemut. Dia harba kita duk bagi tu mungkin tak sesuai dengan dia. Ada tak harba yang tak apa nak kenal dengan badan? Dah. Ada. Dah. Kadang-kadang harba ni dia tak sesuai dengan penyakit ni. Dia tak boleh guna pun. Dia hak tu yang kita duk pi kat orang lain. Dia tak rasi. Dia tak rasi. Kan dia Pak Nyang meninggal tahun 60 dulu ni cerita sejarah meninggal dulu lah. Modal tak ada nak sembah hak lain pun cerita sejarah meninggal. Masa tu naik motor pun motor Suzuki hak jadi Jamwe tu. Suzuki Henen dia ada Jamwe tu. Suzuki tu dia bukan dekat lampu dia jadi macam jambu tinggi macam tu. Betul. Dia ada topi dia tu. Topi dia. Satu dia Suzuki itulah penyiaga di masa tu kita duduk di kampung Kolam Tualang tu kita menyiaga di Palih Simpang Pak Cik Kasim Kangak Arau balik main belah ni belah Tungyang Padang Sigera balik main Kolam Merang. Lain tu. Niaga apa? Niaga kat kayu. Tahun 60 niaga kat kayu. Dan kerja tak ada lah. Tak tahu nak buat kerja lain. Bawa bolang guni tu. Beli 2 guni, tak letak motor tu. Bawa tikat plastik selai, pesak ke ni. Buat golok satu, tongkol cincang, pang. Masa tu kereta habis full lah murah. RM3 dengan RM5 ya. Satu plastik. Satu plastik. Satu plastik. Kalau hak RM3, masa tu dulu lah ni ingat dalam RM35. Tu racik kumpul semua kali tu. Semua kali campur lah. Kita tahu hak tenaga lelaki kita masuklah rancang besi, rancang temaga, tungkat Ali Ubi Jaga, tungkat Haji Samad Ubi Elek temaga, Kak Mati Hidup, Panglima Garang Pecah Kelamu kita masuk ngap semua lah. Tu untuk lelaki. Ngap tu kita untuk lelaki kita jancang. Belilah murah. Tapi tak sedap lah kat kayu ni. Lepas mai kau lama kat kayu pun kau tak ada rimau pun kau banyak keluar mai duk. Kita tak berani nak pergi cari. Lama dah ni tak pergi bukit uang yang rimau duk keluar kita duk ingat rimau pula plastik. Oi sungguh yang dah tak ambil ilmu dah. Ai. Kacang ambil ilmu kita takkan ni pergi berhenti sat. Nak pergi berapa kali lalu ni nak buah dah. Dia tak panjang sama dia dah. Mari ambil ilmu dia tu 2 ekor dah tempat panjang duk tak kereta tu dia tak ilmu itu. Haru. Oh dia ambil lembu.
Dia ambil ilmu. Masa kampung. Dia masuk mana tadi dia boleh keluar main dalam kampung. Kalau bila ambil ilmu tu, kita nak pergi hutan. Lebih lagi pergi cari dia. Lagi tak berani lah. Tu hutan mana? Bukit mana? Bekalaulu. Oh, sini juga lah. Perak. Bekalaulu Perak. Kerik lah. Keruh. Panggil keruh dulu. Lah ni orang panggil Bekalaulu gitu. Dulu panggil keruh. Lepas itu anak-anak buah silat lah. Dia tak panjang. Tak samai lagi dia tak ni. Dia tahu orang duk kalut ni. Dia duk ambil ilmu. Lepas itu berhenti set. Tak tahu nak pergi mana. Berhenti stop set. Cari kok dekat lah. Kat kayu tu dah lah rumah tu. Tadi Cik Arif ada buat TikTok dalam belajar tempur tu main. Buat video kat rumah. Tadi. Dia main pagi balik. Lahak aku balik. Oh. Jus Raja Tempur tu. Jus Raja Tempur dalam TikTok tu ada hak panjang punya lah. Raja Tempur. Dia punya resipi dia. Jus Raja Tempur. Jus Raja Tempur tu. Dalam TikTok tu hak panjang punya lah. Dia punya ramuan lah. Ada panjang masak. Panjang masak. Bagi dia company jual. Dia tu jadi Cik Arif tu dia macam dia ambil herba kita, dia macam company lah dia tu. Dia ambil bahan. Dia ambil ayak. Ya. Stiker. So kita suruh dia buat, lepas tu kita tepek kat betul, kita ayak apa semua, kita bagi kat dia jual. Dia jual. Cik Arif lah. Nama dia Jus Raja Tempur dengan Suri Rapat. Laki umpan lah. Laki perempuan. Suri Rapat. Masih baru tak sini lah. Nak tengok sini lah. Kita pun buat sikit-sikit itulah pasal kita pun dia kekuatan modal pun tak kuat. Lepas pada tu kan. Meninggal lepas tu masa tu depa minta panjang buka gelangan silat era tahun 80 di Parit Panjang. Dekat Pondok Ustaz belakang hak langkah benang belah sana tu. Bila buka gelangan sana. Panjang. Parit Panjang. Rombok tadi tu. Kan? Banyak rombok ni. Bukan ni rombok kecil ni. Rombok Parit Panjang. Parit Panjang. Mamali. Lepas pada tu bila buka gelangan situ malah perkali tinggal lah. Jangan kat kayu pasal kita ada buka gelangan sini pergi menyegar di perkali nak main ngajak sini bukan dia cara. Meniaga kat perkali. Menyegar belah perkali. Masa tu lepas tu tinggal perkali belah perkali pengai kalau nerang pas tu main menyegar di Baling. Di Baling mula tahun 80 menyegar kat kayu daerah Baling. Buka gelangan silat itu lepas tu. Bangang putih tu. Bangang putih lah lepas tu koi kemang. Sampai hari inilah keadaan pada tu. Duk bincang-bincang tu nak buat apa gelangan pusat di sini. Sini tu tolak tu kebun-kebun tu belakang ni tentang dengan rumah tu. Lepas tu banyak ni kalau ilmu tu tak ada tak mana cuma rajin. Bangang putih tu main dia. Bangang putih ni kalau nak kira silat bangang putih ni dia daripada Indonesia bangang putih tu. Tapi tapi panjang bangang putih panjang punya panjang ni bukan bangang putih Indonesia. Hak panjang punya bangang putih centuman silat. Buat nyerilah kat centuman silat. Tok guru yang panjang duk ngajak tu macam panjang ngajak Ustaz Sopi ngajak kan. Cikgu ni. Lepas tu satu hari Paknya jumpa Tok Guru tu. Kata macam mana silat ni. Kalau buat satu jadi tak. Dia tak pasal apa nak buat satu. Kita belajar banyak orang lah. Sayang ke semua lah. Memang itu lah. Dah banyak mengaji. Ada ngajak orang guru. Tapi semua penamat. Masa tu Tok Guru semua masih ada lagi. Mana nak kita boleh minta pendapat lah. Pergi ngaji semua lah. Kalau kita duduk dalam silat kuntau. Kita tak boleh ambil silat Garuda masuk dalam kuntau. Pasal dia ada silat lain. Bila kita ngap jentum silap apa tak apa. Semang sampai Tok Guru banyakkan okey lah dia kata okey hak jenis gayung tani semua okey. Nak tentum semua kan. Hak jenis silat gayung tani ni semua okey. Macam kita tujuan matlamat dia macam ni. Okey dah tak. Kuta kalau saya belajar Garuda silat hak lain semua saya tinggal dah takkan saya nak ambil buah silat gayung tani nak buat masuk dalam silat Garuda. Takkan silat Garuda pun ada buah gayung tani kita lagi orang poli pula. Bila kita jentum orang tak boleh poli dah pasal semua tu memang dalam tu dah. Tengok ni ada ni ada lah. Lepas dah tu yang last kali pergi jumpa arwah lah dia pun arwah dah Cikgu Rauf Husin silat Garuda Malaysia. Garuda tu. Garuda Malaysia. Pergi jumpa Cikgu Rauf kata cikgu
Ni macam mana cikgu tanya ya, aku tak bukan nak buat, saya cikgu marah pula. Dia kata, nak tanya apa? Tak ni kita silat ni kalau kita centum boleh lah. Nak centum bukan silat apa dia kata. Nak centum bukan silat apa? Silat kuntau, gayung tani, gayung Kedah, Minang, Kabau, Serinding, Terlak apa. Buat satu macam cikgu buat. Dia kata cikgu centum 7 jenis silat dah cikgu bawa balik daripada Indonesia dah 7 jenis jadi satu dah dah. Ni macam ni kita. Jadi kita sayang kan bila saya duduk dengan cikgu. Saya buah kuntau pun saya sayang kan okey kak. Dan tujuan mutlamak dia kata mutlamak dia. Yang tu kata nak bagi jadi satu, makna tapi bila jadi satu tu semua silat saya boleh ajak. Bukan nak buat dah lagi cikgu kata saya nak langkah kepala je. Tak dah. Lepas tu dia cerita dia satu macam ni. Lepas tu dia tanya nama. Cik Nan nak nama apa? Nama silat tu. Nama silat tu. Saya dia nama Garuda dah. Entah Cik Nan nak buat ni dia nak nama apa? Nak nama silat apa? Saya pun tak boleh keputusan cikgu saya tengok 2-3 hari saya main lain. Balik Panjang jumpa Mak Roya apa tu. So dia cari nama. Cari nama yang boleh pasang makna. Cari dia cari pokok Mak Roya kata ada boleh tak bangun dia kata bangun putih. Tak elok memang aku minat nama tu. Bangun putih makna apa dia kata? Bangun ni dia kata B. Berjuang amankan negara, gagangkan angkara, utamakan bangun putih, pantang, undur, takabut dan iri hati. Mana dia? Pantang undur? Pantang, undur, takabut dan iri hati. Putih. Putih bukan pi, pantang. Pantang, undur, takabut dan iri hati. Dia punya pantang tu lah. Pantang. Lepas dah tu, kita mungkin mak cikgu. Boleh dah cikgu. Nama apa? Bangun putih. Nama benar kuat-kuat sikit dia kata. Saya cikgu kuat dah Garuda dia kata. Nan tak tahu sejarah Garuda dia kata boleh pimpin istana. Dengan anak darah Cina dia kata bawa balik Melangkawi ni. Garuda punya sejarah dia kata. Dia cerita dah. Dia kata nak carilah benar kuat dah gajah. Kata hak ni bangun ni tak kuat tapi kata-kata dia kuat. Nak tambah. Macam dia dengar lah. Kata boleh bangun ni dia mudah dengan huruf B. Berjuang, amankan negara, gagangkan angkara, utamakan bangun. Kalau putih, pantang, undur, takabut dan iri hati. Dia betul macam ingat dia marah. Cikgu setuju dia dah yang buat. Berapa semua jumlah gabungan? 6 silat aja tak punya. 6 silat. Apa dia panjang? Apa gayung? Garuda. Lepas tu Jawa Petawi. Jawa Petawi. Indonesia. Tu Jawa Petawi. Jawa Petawi. Silat ni semua banyakkan asal di Indonesia tapi kita belajar kat sini kat Malaysia ni. Okey. Jawa Petawi, lepas tu Kuntau Malaysia. Lepas pada tu Gayung Petani. Gayung Kedah. Lepas tu silat Jawa asli. Lepas dah tu dia ada 6 semua. 6 tu kita jadi satu. Bila jadi satu tu kan makna kata dalam tari silat bangun ni kalau kita buat tari silat Gayung Petani pun orang tak kata pasal kita dah habaq dah centuman. Lepas dah tu boleh centum semua tu. Kita buat baju nak macam silat Garuda. Garuda dia menggunakan pucuk rebung macam tu. Cuma pucuk rebung sebagai sayap burung. Sayap Garuda dia boleh buat itu macam burung Garuda ni sayap ni. Tapi hak dia merah, kita buat putih. Lepas dah tu hak silat Garuda jadi riuh tu. Tanya cikgu ni macam mana ni dia kata Bang Nan ni. Pasal kita dah pistol dalam silat Garuda. Dia kata jadi bangau ni dia kata. Jadi Garuda jadi bangau ni macam mana cikgu? Tak apa dia kata. Hari esok dia kata dia ada 20 hari part itu. Dia kata hang pamai sini kita bincang. Dia panggil semua main nak buat dia Garuda Malaysia. Dia main semua dalam Malaysia ni main. Ada yang muka masam pun dah salam dengan kita. Ada yang muka manis pun ada. Ada yang tepuk kepala bu pun dah tak tahu mana okey tak okey. Dia kata lah ni macam ni. Lah ni cikgu nak cerita masalah bangau ni. Yang sebenarnya Abang Nan buat ni cikgu yang izin. Dia kata cikgu tak abang. Saya duduk Johor, cikgu tidak tak payah main Johor. Saya apa tak bisa main tu yang cikgu suruh main dah. Kalau cikgu main dia kata, apa ingat dia tak? Bang Nan ni abang hampa.
Satu-satu benar hangpa buat dalam silat Garuda, jangan langkah pada dia. Oh dia Ustaz apa Haji Rauf dia. Rauf tadi dia bagi 2 sijin satu lagi. Sijin sebagai untuk tegak guru latih dalam Malaysia ni. Kita kena tegak lah guru latih Garuda tu. Kalau tingkah laku ke apa, satu lagi sijin mengajak Garuda. Kita ada jual sijin tapi kita ngajak bangau. Bila mereka nak buka Garuda, tak ada sijin, tak ada apa, kita suruh buka, kita bagi mereka dengan sijin tu lah. Boleh bagi endorsement lah. Sampai hari ni. Sampai ini. Tu mereka buka belah Kuala Lanjut kita awak pi. Garuda. Garuda. Buah banyak ah. Silat ni buah kalau nak kira, buah silat ni semua. Silat ni buah banyak. Beratus-ratus lah dia ni. Pasal dia rasi, dia ibu dia 8 je. Ibu apa tu banyak? Ibu buah silat ni dia 8 biji je. 1 sini, 2 sini. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tu apa? Kaki ke kaki? Ni tumit. Lutut. Makna kata kalau 4 ni dia dah 8 lah. Tu asah kita punya. Asah tu 8 cara pukulan, 8 cara elak hak tu ya. Silat apa dalam dunia ni, permainan apa pun dia hak tu ya. Cuma nanti bunga. Siapa dia cakap boleh orang tu lawan hak tu cerita dia. Cerita ni cerita lawan bergaduh ni, siapa cakap boleh kat orang tu. Tapi tak bisa gaduh lah. Saya silat kita ni tidak tak gaduh. Silat pulut, khatam. Silat pulut pun macam tu juga. Dia hak tu juga. Tapi saya taklah ngajak orang tu tak sampai. Tapi kalau bila orang ni dia di sendiri terus lah. Silat pulut pun hak tu. Kalau 1, 2, 3 ke, 4, 5, 6, 7, 8 ke. Semua. Cuma cepat. Cepatnya maksudnya. Kita gerak cepat lah. Nama kata dia gaya nak gerak, kita dah sampai kat dia. Yang ni nanti dia timbalan silat guru Bunga Putih. Dia timbalan. Depan ni Ustaz Sopi bawa main geng jago-jago semua kita nak sembang, tak tahu. Lepas tu minta Ustaz sembang, tapi kita tak pandai. Tunama bila Ustaz cikgu-cikgu ni main tujuan lain, kita sembang tujuan lain, dia tak masuk law tapi sebab kita tak ada modal nak sembang. Main nak pergi tengok pokok herba ni. Kau banyak boleh pergi tengok kat keliling-keliling ni cerita. Pokok herba pun dah tak apa pokok. Tak apalah yang ada dulu. Yang keliling rumah tu. Keliling rumah. Esok pagi kami main dalam pukul 8. Kalau tengok esok lagi okey kot. Esok no? Ni gelap. Ni gelap. Gelap. Dari di bawah pokok motan pun dari. Kalau esok kita main sini tengok ni, kita masuk hutan. Boleh. Tak apa. Masuk hutan jenayah. Esok sehari lah niat kita nak main ngaji apa yang boleh lah dengan banyak. Jadi kita nak record, nak tahu barang-bahan. Kalau kat kayu kamu dah ada di situ, di rumah tu, di kedai tu. Tu nak tengok petang ni. Boleh tengok tu. Hak tu tak apa, tengok boleh tu. Cuma banyak asasnya, dasarnya tadi tu. Kita masuk hutan. Ya. Jadi kita nak tahu hak mana yang racun, hak mana tak racun. Dia punya asas untuk memahami satu-satu bahan yang boleh dibuat sebagai apa ni lah, herba dimakan. Ada tak dia punya rujukan atau panduan kita? Macam hak lapis zaman dulu ni dia tak ambil halusi semacam tu dan dia tak ada buat kajian semacam tu. Cuma tok guru dulu ni, nombor satunya kalau tok guru silat dia mesti tahu herba. Tu ya. Tok guru silat dia mesti dia tahu herba dia. Dia ngaji lah. Dia ngaji cara herba dia ni. Cara kakak kayu satu lagi, tok guru silat dulu ni dia macam Ustaz Sopi, mesti tok orang yang boleh ada ilmu agama. Lala dia belajar main dulu, dia tak esok main lagi, kita mayang dulu, kita main. Ya, lepas tu buat dangau dulu. Kita buat dangau kita. Buat rumah je, lepas tu jadi pondok. Hak tu lebih tu kita Pak Nyang ni dia tak duk tang tahap tu. Cuma Pak Nyang belajar daripada tok guru ni ikut masuk hutan. Pokok ni nama ni ubat ni macam tu je. Dia tak ada mana nak tahu kalau akak macam ni, dia punya daun macam ni. Dah. Kalau pokok ni nama ni ubat ni. Bila pokok ni nama macam ni, bila dia gabung dengan ni dia jadi penawak untuk penyakit ni. Bila hak ni dia embuh dalam akak kayu ni dia jadi penawak bahagian ni macam tu. Dia tak macam hak Indonesia dia satu jenis akak Dia kata untuk buasi, cabut pokok ni satu jenis tu ya. Kita belajar, kita tak belajar macam tu. Kita campur lah. Kita campur. Betul tu ya. Banyak jus Raja Tempur tu 44 jenis herba. Buh dalam tu? Bukan ada 44 jenis herba.
Tok Guru yang Pak Nyang ajak ni, dia kata kalau 44 penawak. Segala jenis. Bila penawak ni macam-macam penyakit boleh guna. Penawak kalau ubat kecil mana dia kecil mana lah pasal dia ubat. 44 tadi tu. 44 ni dia semua penyakit dia boleh guna. Kalau kita buat ubat kecil mana dia ada 5 ramuan. Okey. Ubat kencing mana lah pasal dia ubat. Untuk tu hak ni penawak. Bila penawak dia semua penyakit boleh guna. Yang tu ya Pak Nyang buat herba 44 tu. Tapi kalau penyakit lain kita buat lain lah ni. Kalau penyakit bagi orang batu karang kita ambil herba lain. Orang darah tinggi kita ambil herba lain. Orang bosin ambil herba lain. Hak 44 tu meliputi untuk tenaga luaran dan dalaman tenaga lelaki. Dalam penyakit-penyakit macam mana darah tinggi boleh hak 44 tu. Boleh? Pasal dia ada herba di dalam tu. Mana dia penawak dia tawak habis kira semut boleh lah. Dia kembali pada asal balik lah. Hak tu tak pandai nak kata. Dah dengan izin Allah lah maksudnya. Tapi kalau orang Siam nak buat ubat kecil ni manis dia satu jenis ya. Oh siap. Macam usak tak hak buat kopi. Nak tawak kecil manis tahu kat kayu bah. Hak dia bolang kopi tu nak tawak kecil manis. Pasal kopi Radik tu dulu dia jadi penawak untuk orang kecil manis tu. Ada dia buat kopi hitam tu. Dulu yang tak ada gula. teja lawang, mata pelanduk, halban, larak hutan, mengkudu hutan, lepas tu tongkat ali. Tebu gajah. Tebu gajah. Tebu gajah tu duk potong. Duk potong gula tu. Tebu gajah tu duk potong gula. Tebu gajah kalau kita pepak minyak ni kulit dia. Kulung-kulung kita makan gula 3 kilo tak puasa. Sak ni kulung kulit dia. Potong. Dia potong habis tak memang tak puasa. Tak rasa gula dah. Tak puasa gula, isap rokok pun tak puasa. Lepas tu buahkan gula banyak mana pun tak tahu dah apa. Jadi tu orang Siam dia kalau kena kecil mana, lain dari tebu gajah, mereka tak mau. Mereka kata tebu gajah ni dia buang segala bisa-bisa. Dia buang potong gula yang manis tu jadi tak manis. Tebu gajah. Nak pernah rasa? Dia pahit dia potong. Tebu gajah manis. Manis. Oh dia dah lebih manis. Dia bila kita kuluk dia manis hiai tu. Orang dahulu dia kata payau. Payau. Manis payau tu. Payau. Tapi bila kita makan gula sekali, tak manis ada dulu. Cerita ni cerita lama dah sebelum Covid lagi. Banyak tahun dah. Pakat pergi meninggalkan dia, hujan turun. Niaga disik tu lah. Nak jual sayur, jual apa, pakat duk semang gelak. Lepas tu dia kata, lah ni dia tamu tak boleh meninggal, makan cabai Melaka aku habis satu genggam ni. Aku bagi hang ni tak 50. Dia tahan nak bagi aku 50 hang tak ada duit. Aku boleh cari dia hang makan je. 50 ringgit. Macam Melaka segenggam. Genggam. Genggam cabai Melaka betul lah. Genggam memang pedas sebiji berubah lepas tu. Dah cabak tu. Lepas tu dia pergi Pak Nyang nak tebu gajah. Baru mek dah. Aku tahu mek kemarin dah. Dia tu cabak aku mau makan cabai. Aku tak apa. Koyak dia kulur dia pop makan habis tengah. Ui. Dia tahu, budak ni dia tahu. Pak pedih dia tahu. Boleh pakai ilmu bala bapak papri aku RM50 dia tahu. Oh dia tak rasa no? Tak rasa, dia tahu pri RM50 aku pergi duit. Oh dia pokok ubi apa? Tebu gajah ni macam mana? Pokok dia menyelak tu. Akak dia pokok yang tebu gajah ni yang jalan kecil halus tu ke? Dia pokok dia besar ke? Dia besar apa pun dah. Daun dia nak macam pokok. Nak macam daun betai Nak macam daun betai. Tak macam apa semalu. Dia ni banyak Tapi banyak dia macam tinggi. Untuk tebu gajah. Duri jabatan dia duri. Lah kopi Radik masuk hak tu untuk potong gula lah kecil manis. Pasal tu dia kadang-kadang orang tak sesuai makan gula turun. Radik tu dulu kita kopi Radik start baca cikgu mula buat tak dah mula buat sampai hari ni dah makan minum kopi Radik. Lepas kita cemuih. Lah ni dia tak pergi Tigray jadi Radik tak ada dah aku tak keluar dah tak mau dah. Banyak tu dah aku minum. Nak tukar lah ni kita cuba bagi kopi kapal larat bagi kuat sikit. Larat lebih kuat sikit. Kopi larat kau tak larat kuat gila lah. pergi lah. Minum itu lah. Dia panjang. Keliling-keliling rumah lah rumah kita kan. Ya. Ada semalu, ada temucut, ada apa? Sambal.
Abang Jan boleh cerita sikit tak? Yang kita sedang tahulah apa fungsi dia, apa ubat dia boleh Dia guna. kalau semalu tu tahulah. Semalu untuk Semalu ni nama satu kelobelah Indonesia orang dapat buat ubat tenaga laki-laki. ya, so ngaji gitu tak? Ambil semua kali kat akak. Semua tak boleh. Aboi. Kalau tak kena gaya seluar pena buruk pecah. Seluar pena buruk lah. Pena baru tak pecah. Tahu jahat. Dapat ni saya potong lagi. Kalian macam lain dah tu. Perempuan pun bagus. Perempuan masuk. Semalu boleh? Oh, perempuan. Tu kita nak sangat dia masuk kali dengan daun dia tu. Semua sekali. Semua sekali. Sekali tu. Tapi syarat perempuan masuk buah minyak kani sama. Oh, minyak keni kering ke minyak keni? Minyak kani kering. Kering. Kita beli kat Saya kedai. dulu ada agak pun tak. Lepas tu tak, duri dia tu boleh sekali kan, rebus kan? Sekali. Minyak kani. Lepas tu semalu. Semalu. Lepas tu kita ambil daun sirih. Hak perempuannya. Boleh tiga alai. Daun sirih. Daun sirih nak daun Sirih makan? Saya makan nak daun yang hidup. Oh, yang segar lagi lah. Yang hijau segar. kan? Okay, yang minyak keni tu berapa? Minyak kani kita boleh habis banyak dalam 5-6 biji ya. 5-6 biji? Bukan 5-6 reh? Tak, 5-6 biji. Saya banyak nak buat banyak. Kalau yang semalu tu? Semalu tu RM1. Tu genggam. Dia tukar. Itu mana kalau untuk orang perempuan? Untuk apa? Dia buat macam tu. Dan untuk apa? Dia punya khasiat? Yang tu kalau kira gelanggang silat ni, kita nak main silat kalau kita tak panglima betul nak tak boleh masuk gelanggang. Dia ada main silat kalau gelanggang. Apa maknanya lelaki perempuan untuk duduk di panglima lah makan duduk. Kalau lelaki jadi dia punya lah, perempuan dia punya. Kira untuk duduk lah. Dia kalau tak kuat semua tak boleh masuk gelanggang. Patah balik lah. Patah balik. Patah balik. Kalau kita pun kuat insya-Allah lah. Termujut. Mucut. Termencut ni kalau orang tua dulu ni kita jarang nampak dia ambil tapi ada yang orang yang ambil. Ada. Saya duduk ngaji. Ada orang yang ambil. Orang tua dia kata dia ajak yang tu lah. Dia kata satu lagi mucut dia dah. Tapi kalau tok kita dia ambil akak tu masuk campur ubat perempuan termencut tu lelaki dia tak masuk. Dia bagi orang perempuan. Orang perempuan. Boleh guna lah campur dengan. Tapi dia masuk akak dia tak begitu. Akak dengan sekali dengan dia punya ubi dia ke ataupun akak akak ya. Akak yang ubi dia buang. Akak ya atas dak. Itu termucut tu. Saya dia bagi. Lepas tu sambal. Sambal ni banyak orang Indonesia banyak guna tu. Untuk kesihatan dan kesegaran badan kita jadi segar kalau kita rebus minum air. Mana kalau kata satu akak tu mana satu 3 cawan dia jadikan satu. Cabuk dia basuh boleh mah. Apa tu ada punya apa dia sukatan dia berapa? Akak saja. Akak saja kan sekali daun kan? Ambil kali yang daun. Basuh. Kalau daun panjang-panjang tu gutin sikit lah. Kita ambil banyak sikit, boyak banyak sikit. Lepas tu jadikan setengah kan macam mana? Kalau ikut banyak tak jadi setengah. Tapi kalau ikut setengah pada setengah tu, kalau yang satu botol, rebus setengah. Dia macam tu. Kita ni bagi masak elok tu dah. Kalau 3 cawan jadikan 1 cawan. Boleh juga tak macam tu? Boleh. Boleh lah. Lagi kuat. Hujan main duduk dalam. Nak pergi tengok kat kayu pergi sana. Boleh kita pergi sana. Jom. Banyak. Panjang. Bola poket. Bismillah. Dia tak boleh. Jatuh lah. Ini ada mic. Yang ni orang panggil geraham badak. Ni orang panggil geraham badak ataupun pokok temeng. Geraham badak ni bukan pokok bunga tu kah? Kan? Ini pokok hutan. Geraham badak. Khasiatnya? Khasiat dia ni nombor satu orang jadi batu karang. Yang kedua dia boleh masuk herba perempuan untuk kesihatan dan kesegaran. Campur dengan herba perempuan. Perempuan. Oh, batu karang rebus apa daun dia ke apa? Tak, akak dia campur dengan bernadin. Yang ni tengah orang dia panggil Haji Samad juga. Haji Samad. Dia jenis hak daun kecil. Hak ni untuk tenaga lelaki. Akak dia. Oh, ni semua akak daun batang tak ada apa lah. Hak ni boleh guna sampai dengan daun. Orang tua dulu dia ambil pokok kecil-kecil rebus sekali dengan daun. Ni. Okey. Kalau yang ni pokok kayu tas. Atas dia dah. Start gitu lah. Tas ni dia buang besar-besar itu lah. Dia punya ni lah tongkat, orang buat tongkat kan? Buat tongkat. Khasiat dia boleh masuk dalam rebusan kat kayu ni pokok kancing baju merah.
Ha? Kancing baju merah. Oh, yang tadi tu ke? Ya. Kancing baju merah ni khasiat dia. Khasiat dia nombor satunya orang lengoh-lengoh kebas-kebas angin-angin bah. Di mana dah tinggi boleh guna. Ha ni apa Yang tu biasa lengkuas. Kuah selalunya orang bagi apa? Lengkuas ni selalunya orang dok ambil masak minyak angin hobi dia. Selalunya. Ha ni bukan tadi ke apa? Kancing baju tu. Kancing baju. Ha? Ni. Tu saga gurih. Saga? Saga gurih yang ni yang dongcik ni. Ni saga gurih. Oh ni Saga gurih ni untuk orang sakit pinggang. akak dia tu. Akak Dia kira semua akak dia. Nampak macam biasa je. Tak kenal nampak biasa. Ni pokok beringan. Ni Pokok beringan. beringan. Daun dia boleh masuk dalam daun manian, akak dia boleh masuk dalam herba ni untuk ringankan badan. Oh, beringan nama dia, untuk ringan badan. Beringan. Ambil daun ke ambil akak? Ambil akak. Kalau daun dia masuk daun mandian. Oh, mandi dengan daun dia. Ni daun dia. Ke pokok kayu putih. Kayu putih. Ni dia ambil batang ke akak juga? Daun. Oh, daun. Guna daunnya dia. Daun ni untuk apa? Kecil mana darah tinggi, lepas tu orang jadi semelit buasih. Buka tak? Apa itu tu kunci. Buka ni. Satu kunci. Angkat. Ush, subhanallah. Ya Allah Tuhanku. Banyak. Tadi Cik Arif main tadi ni lah mai akak kayu satu dia buat video tu. Lepas tu lipat lah ni lah sikit je tu jenis dia ambil tu. Herba lelaki, herba perempuan, lepas tu jus batu karang tu. Oh, banyaknya. Ni semua jemuk dulu banyak. Jemuk dulu, kering elok, bola plastik boleh simpan, kalau tidak dia berkulat. Akar mati hidup. Mati hidup. Apa akar mati hidup? Dia macam-macam dah. Farmasi Melayu. Mati hidup. Oh, ini tongkat apa ni? Ni. Apa bulan berapa tahun ke ni? Kota mamak lah ni tak apa nak dah, belah Pegalau Ulu dah. Ni banyak. Ni sekali dengan batang ke apa? Dia setengah pada setengah tu dia ambil daripada tanah tu setinggi tu turun bawah. Sekaki ke bawah. Lepas tu racik-racik. Jemuk dululah. Malu. Ada setengah pokok yang boleh guna sampai atas tu, ambil sampai atas lah. Tapi yang boleh guna sampai atas ni tak berapa pokok. Tak semua lah. Tak semua. Tapi mana dasarnya adalah akak. Akak. Minyak bubut. Tu elok. Ini tongkat apa? Akak Ni herba 44 dah ni. Oh ni Ni 44 jenis herba dah ni. Campur dah. ni semua ni campur dah. Ada. Ada. Ni panjang jual ke? Ni jual lah. Berapa ni kalau panjang jual ni? Ni dia jual kilo. Kilo 60. Yang ni berapa ni? Kilo 60 tu, tu 10 kilo ikut dia ambil lah. Ke mana nak mengingat ni? Jadi semua ni ada tak berkait dengan unsur kalau kita nak berubat dengan orang? Kalau orang tu Unsur angin, api, panas, Orang dulu kan dia sejuk. kata unsur apa, api angin tanah air. Tanah air api angin. Ada pakai macam tu tak? Ada pakai? Pakai. Tongkat apa? Yang ni bulu tumpat. Bulu tempat ni berapa? Bulu tumpat. Dia buat tongkat kan, selalu orang buat tongkat kan. Bulu tumpat ni. Khasiat dia apa ni? Dia ni macam jenis pengadang macam tu dia ni. Kalau dia jenis pengadang. Kalau kaki pa mancing buru pa tak boleh duk guna dia lah ni. Tak boleh. Pergi mancing tak boleh bawa dia? Pergi mancing tak boleh bawa dia? Tak boleh bawa dia. Sebab? Dia kata tak mau nak dapat ikan. Dia kata pasal kita tak Apa haiwan tak suka dengan dia ke apa? Tak takut. Dia ulat memang takut semua ulat tu. Dia halang-halang. Kalau angkat itu tak boleh jalan dah lemak habis. Ular haiwan lain? Rimau ke apa ke? Haiwan lain tak tahulah. Oh, ular lah ni lebih pada ular ni. Lain pada Ular, ikan. Oh, lipan ke? Bisa kot tu.
Kita nak cerita pun tak berani nak cerita. Ya. Orang kata Ha. Buluh tumpat. Saya nak yang apa? Kebor 44 tu. Nak kilo. Apa cap pintai bang. Cuba bintai dah. Cabai pintai. empat tu boleh beli yang serbuk boleh. Ha? Boleh beli serbuk. Boleh? Ada? Saya buat madu nak makan sendiri. Ha, boleh. Saya campur dengan madu. Ha, banyak buat pun campur madu. Banyak masuk campur madu lah macam. Saya buat plain. Ha. Lepas tu saya bawa dalam oven. Lepas tu saya makan lah. Boleh. Yang ni nama dia ni pokok dia. Yang ni kita ambil dekat dengan lepas pada tasik banding. Dulu paknya dulu ni di Kamera Highland nama dia serai kayu. Ha, ni daun dia memang nampak tak cantik dah ni. Bila dia kering dia dah jadi hitam macam ni tapi bau dia okey. Bau dia macam minyak ni. Oh, bau minyak angin. Bau cantik. Bau minyak. Oh, minyak angin. Serai kayu ni ya. Serai kayu. Yang kayu putih tu seni kat. Kayu putih dia tak bau macam ni, dia bau tak sedap. Ambil yang sudah blend ambil kemar. Tapi berangin jugalah tu kan. Ha. Dan ada yang selesai. Ini baik tergantung. Buka aliran darah. Kalau macam Cina kan sensei ginseng kan. Kalau Melayu apa? Ada abang mahal. Kita abang hai berjaga ya. Berjaga tu paling Ha. Kilo Dia apa? kalau hak kering dia jual kat kedai letak kedai ubat kedai wong Cina punya tu. Sensei Ha. 300 kilo 300 ya. aku berjaga tu. berjaga. 300 kilo. Ha. Kalau pula 10,000 1,300 kilo. Oh, tu limau. Ha. 1000 lebih. 1000 lebih. Sekilo. Untuk kanser. Ha. So rimau tu tak ada kat sini ya. Banyak dah tapi duduk dalam ben. Oh. Dalam ben tak Barang ada. mahal kena limpah. Dah duduk dalam ben pasal ben tu kita duk pinjam ada buat ben. Bila buat dia mana benar tu ada lah. Ha macam tu lah. Tak tahu lah.